Hello, Assalamualaikum, hai korang. Siapa? Korang lah yang selalu tengok YouTube channel Cik Man Rock TV. Okey, hari ni Cik Man ada kat mana? Cik Man ada kat belakang tu, Alor Dahanan, dekat area Bukit Air. Lokasi yang sama yang hari tu saya ambil pokok air tu. Hari ni saya nak buat apa? Saya nak pasang benda ni guys. Saya nak pasang bubu. Bubu saya nak letak dekat belakang tu. So umpan yang saya gunakan adalah umpan ni roti je. Sebab saya tak ada pokok kelapa sawit, jadi saya pakai roti je lah untuk buat umpan. Harap kita dapat tengok lah ikan apa yang mungkin ada. Okay guys, let's go. Okay, dekat Alor Dahanan ni. So kita nak campak bubu kita dekat bawah ni lah. Kita nak baling bubu kita dekat sini, tempat yang saya kata ada banyak ikan bagus tu. Jadi saya nak tengok lah ikan apa yang berkemungkinan kita dapat lah dekat sini. Okay, saya akan try baling bubu kita dekat sini je lah. Umpan pun macam saya cakap tadi, saya hanya ada roti saja. Umpan roti je. Okay, tak apa, kita try tengok lah. Kita letak mungkin kat area situ. Sekejap saya campak dulu. Okay. Okay, kita try letak kat sini. Kita ejah dulu. Okay. Roti terapung pula guys. Alamak, biasalah roti memang akan terapung lah. Ni ada, tak tahu siapa yang pacak macam pancing kat sini, tajur ke apa. Mungkin dia pun cari ikan kat lah. Tak apa, saya letak macam ni je. Ok, kat area sini kita akan tinggalkan dalam semalaman lah, untuk kita tengok ikan apa yang mungkin masuk dalam bubu kita ni. Ok, kita akan ikat dekat area-area sini. Ok guys, jom saya ikat bubu saya dulu. Dah senyum ok ni kot. Harap-harap ok lah. Besok kita akan tengok lah hasil dia macam mana. Ok guys. Ok korang, bubu kita dah pasang kat belakang tu. Kat situ kalau korang nampak, ok lah. Saya harap-harap tak hilang lah bubu saya. Besok dah pagi ke macam tu, kita akan tengok lah hasil kita, apa yang ikan yang berkemungkinan masuk dalam bubu kita. Ok guys, kita tengok esok The next day. Okay, hai korang. Okay, hari ni kita datang semula ke tempat kita buang bubu semalam. Bubu kita buang dekat belakang tu lah, kat area situ. Jom kita nak tengok lah kena ke tak kita punya bubu, kita dapat ikan ke tak. Okay guys, jom kita tengok. Let's go. Okay, ni kita punya bubu. Jom kita tengok lah sama ada kita dapat ikan ataupun tak. Ok, jom kita tarik tengok bubu kita. Ok, nampaknya ada hasil ni guys. Kita ada dapat beberapa ekor ikan. Jom kita tengok ikan apa yang kita dapat. Ok, kita dapat ikan baguh dan juga tebas sisik. Tebas sisik dan baguh, 3 ekor kita dapat lah. Agak saiz yang agak besar juga seperti yang korang lihat tu.
tak banyak lah, ada 3 ekor saja. Lebih kurang 3 ekor je, siput, dan juga ni lah, inilah hasil yang kita dapat ya guys. Okey, agak besar agak ikan dia. Saya tak rancang nak bawa balik pun, mungkin saya akan lepaskan semula lah. Ada seekor yang besar kecil ya. Okey, ada seekor yang besar kecil, iaitu spesies ikan seluang berkemungkinan. Okey guys, inilah hasil bubu kita. Okey guys, ni ikan bagus kita. Saiz yang agak besar juga kuning melompat kat dia. Tu agak besar juga guys. Okey, inilah dia. Okey, kita lepas dia semula. Kita lepaskan semula ikan ni sebab saya hanya nak tengok je ikan apa yang kita dapat. Saya tak ada plan untuk simpan. Pandai dia masuk sendiri. Okey, yang ni dia agak di-injured sikit. Okey, pun kita akan lepaskan semula guys. Okey. Much later. Okey guys, itulah dia tadi hasil kita dapat daripada bubu kita. Kita dapat lebih kurang dalam 4 ekor ikan je. Saya percaya yang paling besar adalah ikan bagus, ikan bak. Yang paling kecil adalah ikan seluang, tapi saiz dia agak besar. Dan juga 2 ekor lagi ikan tebas sisik. Semuanya saya lepaskan semula sebab saya memang tak ada rancangan untuk ambil bela pun. Saya just pasang bubu nak tengok ikan apa yang boleh dapat dekat sini je. So itulah dia untuk episod Jom Saut Ikan kali ini. Jangan lupa untuk terus menonton episod-episod yang akan datang. Okey, kita jumpa lagi dalam episod Jom Saut Ikan yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey guys, bye.